cabaran yang paling sukar untuk mendua menyanyikan lagu Koi Minggu? Menghafal lirik. Karena ada apa ya, setiap bahasa kan pasti ada aksennya, ada kayak kita harus belajar, kita harus belajar. Mungkin tulisannya seperti ini, ternyata pas dibaca berbeza. Nah itu yang sulit sih untuk menghafal, and then kita harus mengkombinasikan dengan koreo juga. dan pecahan vokal. Itu cabaran, tapi ya. Tapi dari situ, karena kalau mungkin ya, kalau kami tidak mencoba, kami tidak tahu ya sanggup atau enggak. Menurut kami ini adalah momen yang pas untuk kami mencoba kemampuan kami. Di kompetisi ini kita juga pengen kasih tahu ke teman-teman penonton gitu, kalau ya mendua tuh bukan hanya sekedar pop atau R&B. Tapi sejauh ini kita juga tetap menghargai usaha kita ya, apapun hasilnya. Masih berpuas hati. Masih. Jadi kita akan mendoakan yang terbaik untuk mendua pada minggu hadapan, iaitu Minggu Suku Air, minggu yang penuh dengan cabaran, tetapi untuk Krisha sendiri. Krisha sebenarnya telah pun dipilih ataupun expect ataupun dijangkakan untuk menjadi salah seorang finalis bagi Gegar Vaganza ke-12, tetapi minggu yang ke-9 bintang Krisha tak dapat untuk meneruskan persembahan. Mana silapnya? Adakah salah daripada netizen yang memilih lagu, ataupun mungkin kesulitan dalam vokalnya, ataupun mungkin Krisha sendiri boleh kongsikan? Okey, tidak, bagi saya lagu tu okey untuk dinyanyikan. Cuma mungkin banyak faktor yang orang kata seperti kesihatan saya sepanjang 2 minggu, 3 minggu berturut-turut ni, saya ada masalah dengan vokal kerana tak sembuh-sembuh saya punya vokal. So mungkin daripada situ agak sulit untuk saya nak menyampaikan lagu tu seperti yang saya mahukan, pasal limited kan. Jadi mungkin yang tu saya tak boleh nak elakkan, dan juga mungkin daripada segi teknikal juga mungkin ada kesilapan saya pada malam ni yang membuatkan markah saya turun. Jadi nak buat macam mana, ada pertandingan kan. Baik, sebab kita punya temanya adalah Kengkar Friends. Bermaksud lagu yang perlu dipilih oleh bintang lain untuk Krisha. Krisha tak tahu sebab kita akan reveal sekarang. As untuk Vaz Vaganza, apakah pilihan lagu pertama dan juga lagu tersebut dipilih oleh siapa? Sama-sama kita saksikan kalaulah Krisha dapat mara ke peringkat minggu hadapan. Ini dia lagu pilihan untuk Krisha. Start your engine. Itu dia lagu pertama, Ruhil, yang berjodoh Kawan. Lagu yang dipilih itu Kamu, penyanyi Astrid, oleh Ruri Republic. Lagu yang mungkin bakal dinyanyikan oleh Krisha adalah Itu Kamu dari kumpulan Astrid. Tetapi mana tahu untuk minggu yang seterusnya Krisha akan dipanggil kembali untuk menyanyikan lagu tersebut, Itu Kamu. I don't know. Gegar Vaganza ni penuh dengan kejutan, penuh dengan shock. Tetapi insyaAllah kita doakan yang baik untuk mendua. Pastinya akan ada lebih banyak tawaran kepada Krisha. All the best. Dan ucapan daripada Krisha sedikit untuk peminat-peminat Krisha. Silakan. Okey, kepada peminat-peminat saya yang mana mengikuti Gegar Vaganza dari minggu ke minggu, basically kepada semua peminat Gegar Vaganza dan peminat-peminat saya Krisha Nighters, terima kasih kerana tidak berhenti memberikan sokongan. Memang saya begitu terharu pasal ada yang drive jauh daripada Perak, datang daripada Brunei. So memang saya betul-betul terima kasih, dan jangan lupa mana tahu lepas ni ada rezeki lagi kan, kita tak tahu. So jangan lupa mengikuti perkembangan saya. InsyaAllah. Semoga yang elok sikit untuk Krisha. Ni, minta chorus Itu Kamu. Tahu tak lagu Itu Kamu yang Astrid? Itu Kamu. Cuba. Boleh sikit? Sikit Okay. Kau terindah. Betul ke lirik tu? Betul. Lagi? Masih ada untuk kamu. Inilah dia Krisha. Kita ada mendua. Kita akan saksikan konsert Gegar Vaganza bagi minggu yang ke-10, Minggu Suku Air. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan saya.